Seorang lelaki dipercayai terlibat dalam kegiatan mencuri kabel berjaya ditahan dalam satu kejadian di Jalan 32, Kampung Baru Jelapang kira-kira jam 2 petang semalam. Menurut maklumat awal, pihak berkaitan menerima panggilan daripada penduduk setempat yang memaklumkan terdapat aktiviti mencurigakan melibatkan kabel di kawasan berkenaan. Susulan laporan tersebut, sepasukan anggota segera bergegas ke lokasi bagi membuat pemeriksaan lanjut. Setibanya di tempat kejadian, pasukan bertugas mendapati seorang individu yang disyaki sedang melakukan perbuatan tersebut. Suspek kemudian berjaya ditahan bagi membantu siasatan. Keadaan di lokasi dilaporkan terkawal dan tiada sebarang insiden tidak diingini berlaku sepanjang operasi dijalankan. Suspek telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan selanjutnya. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti motif serta sama ada terdapat unsur lain berkaitan kejadian itu. No.